So benda ni sangat penting sebab andai kata telefon termasuk air, air longkang ke apa kan, apa yang you perlu buat, dekat sini dia ada satu ni lah, speaker cleaner. Dekat dalam brand Oppo ni dia ada satu speaker cleaner, just tekan sahaja. Okay, and then dekat sini just tekan start. Okay, dia akan buat satu bunyi, buat kuat-kuat sikit pun tak ada masalah lah, bagi air tu keluar daripada speaker-speaker tu semua. Bagi buat 2-3 kali, buat ulang 2-3 kali, lebih daripada 3 kali pun tak ada masalah, lebih better lah. Lepas tu kalau dah settle ni, just tutup sahaja telefon. Tutup telefon, letak tepi dulu. Kalau nak charge telefon, tunggu selepas 2 jam. So selepas 2 jam baru boleh charge telefon lah. Sebab kalau masuk air keluar terus charge, nanti short. So ada masalah dekat situ. Ni boleh so, guna air masin boleh ke tak? Boleh masuk air masin. Cumanya cuba elakkan lah. Air masin, air tawar tu cuba elakkan lah. Sebab benda ni kan ada macam, kalau contoh macam dekat pantai ke apa kan, ada pasir-pasir kan, termasuk air dekat dalam situ. Yes, of course dia ada water resistance, dust and water, IP69. Tapi kita boleh katalah ikut luck jugalah. Kadang-kadang luck tu tak kena pada hari tu. Masuk air terus, nampak dekat sini ada macam air kat bahagian lens ni. Normally itu indikator lah air dah masuk kat dalam. So cepat-cepat kalau boleh buat yang ni dulu, pergi terus ke technician lah.